Assalamualaikum guys. Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah hari ini 15 Mac 2025 you berada di sini di TBS Bandar Tasik Selatan. So kita akan menghadiri program majlis berbuka puasa pada hari ini. Jadi alhamdulillah lega rasanya dapat juga jumpa dengan sebuah bas yang terbaru dalam keluarga Express Perdana yang berada dalam lensa kamera kita sekarang. Tu kalau ada rezeki kita nak buat review lah luar dengan dalam bas ni. Kita tengok abang driver dia kat dalam. Kita cuba. Jom, let's go guys. Alhamdulillah dapat juga kita buat review kali ni. First impression, wah menarik. Sangat cantik fabric yang dipilih untuk digunakan dalam bas Express Perdana yang bernomor pendaftaran Ansara 4000 ini. Okay, sekali-sekala tunjuk muka tak apa pun kan. Sekali-sekala. So sekarang you berada dalam sebuah bas yang terbaru dalam keluarga Express Perdana. Bas yang bernomor pendaftaran Ansara 4000. So kalau kita tengok kan fabric yang digunakan berwarna biru dan jenis baldu kita pegang. Jenis baldu. Seat yang bertemakan warna biru, putih dan warna merah. So seat ini dibuat oleh APM. Macam kena pula baju saya di color dia dengan lining yang ada pada seat bas Ansara 4000. Abang kita, Abang Burhan, lama tak jumpa. Hari ni alhamdulillah kita jumpa juga. Rasa 2-3 tahun tak jumpa. Hari ni kita jumpa. Tapi tak apa, kita teruskan review kita untuk bas Express Perdana ini. So bahagian belakang mempunyai 4 tempat duduk. Dan di belakang sekali tertulisnya sebuah plate Express Perdana dengan alamat sesawang mereka www.expressperdana.com.my. So bas ini dilengkapi dengan CCTV dan juga seat ini juga dilengkapi dengan cup holder, USB charger port. Dekat mana saya cuba cari. Oh, dia berada di sini. USB charger port berada di bahagian belakang tempat duduk. So ini jaring untuk tempat meletakkan barang peribadi anda. So setiap tempat duduk juga dilengkapi dengan tali pinggang 3 pin macam ni. Begitulah. Inilah salah satu feature ataupun ciri-ciri keselamatan yang ada pada bas-bas Express Perdana ini. Masih lagi berada di atas dan jom kita turun ke dek bawah pula. So ada sebuah televisyen kat sini dan juga jam. Sekarang pukul 4:22 petang. So ini pula adalah nama pembuat badan bas ini, Truckvip Alpha DD12. Sekarang kita tengok bahagian bawah, dek bawah. So di bahagian dek bawah terdapat 13 tempat duduk menggunakan fabric yang sama dan juga jenis tempat duduk yang sama dibuat oleh APM. So kat sini ada 2 buah televisyen. So ada iklan, nampak tu? Iklan bas Express Perdana. So ini adalah lorong untuk pergi ke bahagian tempat pemandu. Kita selesai kita tengok bahagian tepi dan juga bahagian dalaman untuk bas Ansara 4000 ni. Sekarang kita tengok pula bahagian mata bertentang mata untuk Ansara 4000, bas yang dibuat oleh Truckvip. So ada paparan LED di bahagian tengah tu tertulis Express Perdana, realisasikan destinasi anda. Sekarang kita tengok pula bahagian sisi untuk bas yang dibuat oleh Truckvip ini. Bas yang simple sahaja, bas yang berwarna gold, hitam dan warna putih. So saya sengitkan sikit video supaya nampak lebih penuh untuk review kali ini. Kita tengok bahagian sisi dan juga belakang untuk bas Ansara 4000 ini. Warna yang kontra, warna yang menarik, warna gold, putih dan juga warna hitam. So menurut info, bas ini membawa seramai 45 penumpang pada satu
masa. Okay, sekarang jom kita tengok full view bahagian belakang untuk bas 2 tingkat yang dibuat oleh Truck Quip ini, Ansara 4000. Saya ke belakang lagi. Masih lagi tak nampak full view. Ke belakang lagi dan ke belakang. Dan inilah dia wajah penuh untuk bahagian belakang ataupun bontot bas Express Perdana Ansara 4000. Lampu yang dibuat oleh Truck Quip juga menarik nampak menarik, full LED, dan di bahagian atas tertulis Express Perdana dan laman sesawang www.expressperdana.com.my, dan sini tertulis Tiara Persona 9 Berhad. Alhamdulillah, maka selesailah review ringkas kita pada kali ini untuk bas Ansara 4000, bas yang dimiliki oleh Express Perdana. Terima kasih abang driver Express Perdana Sporting memberikan kita keizinan, ruang dan juga peluang untuk membuat sedikit review ringkas pada bas yang boleh dikatakan baru juga di dalam keluarga Express Perdana. So terima kasih kepada semua subscriber yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang. Jangan lupa untuk like, komen dan juga share banyak-banyak sikit kan. Terima kasih kerana sentiasa support channel YouTube Legasi Bas Malaysia. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi di sesi review bas yang akan datang. Assalamualaikum.